Hai, Assalamualaikum. Nama saya Khairul Muhammad bin Khairul Azwat dari kelas 502. Okay, so hari ni aku nak share sikit pasal benda yang kita buat hari-hari, iaitu belajar, tapi dari sudut yang jarang kita fikir, iaitu kepekatan dalam belajar. Kita selalu fikir belajar ni sebab nak lulus exam SPM, nak score A+, nak bagi mak ayah bangga. Semua tu betul. Tapi sebenarnya satu benda lagi penting. Kalau ilmu tu tak berkat, kita belajar banyak mana pun susah nak masuk. Pernah tak korang rasa bila korang baca banyak kali tapi tetap tak faham? Atau hafal malas sebelum exam tapi esok bila exam korang terus lupa? Itulah kadang-kadang sebab kurangnya kepekatan dan ilmu tu. So macam mana kita nak dapat kepekatan ni? First kali, niat. Kita kena betulkan niat belajar dulu. Jangan belajar sebab nak lawan orang atau dapat pandai. Cuba kita niat kerana Allah. Cuba niat kita belajar sebab nak jadi orang berilmu dan bermanfaat kepada orang lain. Bila niat betul, bila kita belajar tu kan, kita akan jadi lebih ikhlas dan lebih mudah bila kita belajar tu. Lepas tu, cara kita layan cikgu tu paling penting. Kadang-kadang kita ambil ringan, buat dalam kelas, tak fokus, tak hormat, main teruk, kita main game dan cikgu ajar. Tapi sebenarnya kata ilmu tu banyak datang ikut cikgu. Kalau kita hormat cikgu, dengar betul-betul, insya-Allah ilmu tu senang je nak masuk. Dan sekali, jangan tinggal doa. Kadang-kadang kita dah banyak usaha, study lama, tapi tetap rasa susah bila kita tunjuk exam. Masa itulah kita kena minta pertolongan Tuhan. Doa tu sebenarnya bagi kekuatan dan mudahkan kita faham bila kita nak belajar. Dan sekali, bila kita ada kekuatan dalam belajar, kita akan nampak perbezaannya. Kita akan lebih mudah faham, lebih tenang. Dan ilmu tu bukan setakat untuk exam, tapi boleh guna dalam hidup. So kesimpulannya, belajar ni bukan setakat pandai je, tapi nak ilmu yang berkat. Bila ilmu kita berkat, insya-Allah hidup kita pun jadi lebih baik. Itu je dari aku. Terima kasih. Adab dulu baru ilmu. Renung pribadi, cermin diri.